5 bomoh berjaya membomohkan keseluruhan rakyat Malaysia. Sejauh mana kebenaran dia? Ya, ini adalah review 5 bomoh lakonan Erin Aziz, Shah Al-Yahya dan juga Tunku Haris. Okey, untuk movie 5 bomoh kali ni, pada awalnya memandangkan movie ni dah keluar daripada minggu lepas lagi, dan aku ada baca review. Aku tak sure diorang tengok tu di tayangan perdana ataupun diorang tengok sewaktu tarikh dia keluar. Dan banyak aku dapati semua kata bosan dan mengarut. Aku ni bila tengok trailer, kalau tengok dia punya artis jemputan, dia punya cameo, orang kata semuanya power. Boleh dikatakan grade A punya pelakon. Macam Eddie Ashraf, Ali Shauki pun boleh tahan. Dan satu lagi orang kata dia punya cameo lah, macam KJ, Amy Search. Dan memandangkan ini adalah filem komedi, sepenuhnya komedi, tidak ada seram walaupun melibatkan bomoh. Kemunculan watak Johan dan juga Ozlin sangat-sangat sesuai lah untuk cerita yang macam ni. So, storyline dia, pada yang sedia maklum, kalau ada orang review, ya, memang betul cerita ni sekadar nak pastikan anak dia dapat 8A SPM sahaja. Semata-mata untuk itu. Jadi, bila ada orang review, tujuan dia hanya satu, memang bosan lah, kata dia orang. Tapi, bila cerita komedi, cerita rekaan kan, dan dia menonjolkan 5 bomoh semata-mata untuk pastikan anak dia dapat 8A, kita boleh katakan ialah sekadar cerita biasa-biasa, sekadar kau buat gelak saja cerita ni. Jadi tak ada benda yang serius. Nak ikut logik akal memang susah lah. Aku boleh katakan nak ikut logik akal sangat-sangat susah. Walaupun dia tampilkan 5 bomoh yang berlainan mengikut tempat yang berbeza. Ada yang dalam hutan, ada yang dalam gua, ada yang dalam rumah, ada yang dekat tempat ladang. Jadi bagi aku, memandangkan cerita ni kita tak boleh nak ambil serius dan nak tengok pun secara santai. Aku boleh katakan movie ni masih lagi boleh diterima akal walaupun ramai yang kata bosan. Aku tak sure yang kata bosan tu dia tengok macam mana. Sebab cerita walaupun ramai kata bosan, aku tak nak salahkan diorang 100%. Sebab movie, setiap orang cerita rasa dia berbeza. Aku tengok tadi, nak tahu macam mana dia menggarap cerita tu. Mula-mula aku tak mau layan sebab ramai sangat cakap bosan. So, bila aku tengok dengan mata kepala aku sendiri, aku boleh katakan masih lagi boleh diterima akal lah. Orang kata tengok secara santai, tak boleh nak expect apa-apa kan. Jadi nak kata teruk sangat tu taklah juga.
memandangkan cerita ni pun, aku pun baru tahu cerita ni daripada idea asal Global Station yang buat, yang kebiasaannya kita tengok Global Station ni buat cerita drama petang-petang. Sejak diorang cipta fenomena drama Adam dan Hawa. Jadi bila dia buat cerita komedi macam ni, so tak sangka lah kan. Dia konsep dia ada, ideanya ada, cuma aku rasa plot tempat untuk setengah bomoh tu macam tak kena, especially part Eddie Ashraf. Nampak gaya macam dia nak buat style Matrix tapi dalam hutan. So di situ aku rasa macam agak tak kena di situ. Yang lain tak ada masalah, kenalah dengan title bomoh tu. Cuma part Eddie saja. So bila korang tengok yang mana yang dah tengok, last kali ada plot twist rupanya. Ada plot twist di mana kesemua yang Aaron jumpa 5 bomoh tu semuanya diupah. Itu aku paling tak sangka sebenarnya, sebab di hujung dia baru cerita. Di mula-mula dia tak cerita. Benda tu hanya isteri Rashdan saja yang tahu, iaitu Shah Al-Yahya. Dia yang lantik orang untuk perkenakan laki dia, sebab laki dia terlalu percaya dengan benda-benda orang kata tahyul lah. Sebab tu Aaron Aziz tu percaya benda-benda macam tu, sebab dia dari dulu lagi macam tu. So aku boleh katakan pada yang nak tengok, bolehlah nak layan. Cuma jangan expect apa-apa. Memandangkan dia ambil 5 bomoh tu pun macam research. Tapi 5 bomoh, antara 5 bomoh tu aku rasa yang, sebab cerita ni adalah kelakar, komedi. Jadi yang paling berjaya sekali, aku boleh katakan Ozlin dan juga Johan. 2 bomoh tu aku rasa nampak lah dia punya kelakar dia tu. Sebab dia orang memang asal pelawak. Jadi bila buat dalam genre komedi, bagi aku menjadi. Yang lain mungkin nak sesuai dengan karakter bomoh tu. Jadi bagi aku biasa sajalah. Tapi Johan dengan bini dia, aku boleh katakan part 2 tu memang kelakar. Kelakarnya adalah kan, nama pun komedi. So secara overall tak adalah teruk sangat. Kan, nak kata mungkin bosan, mungkin orang kata bosan tu sebab dia sekadar satu tujuan, nak dapatkan anak dia 8A SPM. Jadi benda tu mungkin ada setengah orang anggap benda tu tak logik. Tapi memandangkan cerita ni komedi, kena layan pun secara santai. Kau kena free kan kau punya otak, tak perlu nak jatuhkan, fikir apa-apa plot twist yang terlalu berat ke apa. Tengok je, just straightforward. Time part gelak-gelak lah. Macam tu je. Tak boleh nak expect apa-apa memandangkan cerita ni genre komedi. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Sama macam yang kata bosan, ataupun korang sependapat dengan aku, ataupun korang ada pendapat korang sendiri? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye!